Macam mana nak cari x dekat sini? Untuk cari x dekat sini, kita perlu faham yang bila ada segitiga yang ada bentuk macam ini, dia tengah tunjuk kita bahagian yang paling panjang sebenarnya dekat sini. Ini yang paling panjang, okey? Panjang ni macam mana nak cari? Sebelum nak cari panjang ni, kita kena faham bila yang ini panjang, yang ini dia akan jadi pendek, yang ini pun dia akan jadi pendek, okey? Ini adalah cara alternatif untuk faham teorem Pythagoras. Jadi, kita tulis sahaja pendek tambah dengan pendek akan jadi panjang. Syarat untuk Pythagoras theorem ialah semua kena kuasa 2. Jadi, kuasa 2 muncul sebab ini ialah syarat untuk Pythagoras theorem. Okey? Memandangkan soalan suruh kita cari panjang sahaja, kita perlu tendang kuasa 2 ni ke tepi. Bila dia pergi tepi, dia akan jadi square root macam ini. Okey? Sama je macam tambah pindah ke sebelah dia akan jadi tolak, darab pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. Kalau kuasa 2 pindah ke sebelah dia akan jadi benda ni punca kuasa 2, square root. Now, kita tinggal isi sahaja everything ni. So, pendek 13 kuasa 2 tambah dengan 84 kuasa 2. Panjang ni kalau tengok dekat atas tu, ini ialah X kan. Jadi, kita tulis dekat sini X. Okay, jadi bila tekan kalkulator semua benda ni, dia akan jadi 85. Okay, jadi dekat sini, X ni ialah 85. Settle.